Salam Malaysia and Vanakkam. I'm Vignesh. Today we have a very delighted guest and also senior politician, Dato Sivaraj. He is also senator for Dewan Negara. Don't forget, he's also my favorite leader. I'm very honored and humbled to welcome him today. Welcome, Dato. Thank you, Nesh. Thanks for having me here. So I just know you know me for so long. Thanks for having me. Dato, you really inspired the next generation of youths right now. And that's why we are welcoming you to Dialog National supaya masyarakat Malaysia dan juga generasi muda yang akan datang mengenali Datuk dan mendekati politik Datuk yang Datuk memberikan kepada masyarakat Malaysia. Terima kasih. How do you feel, Datuk? Today's economy dan perancangan ekonomi yang telah dijalankan oleh Perdana Menteri kini. Perancangan ekonomi dan juga perjalanan ekonomi ini dia sudah ada seakan-akan sudah ada fotokopi blueprint. Every year dia akan follow satu template dia yang lebih kurang sama. So kandungan tu dia akan berubah mengikut cita rasa pemimpin pada masa itu, Perdana Menteri, dan bergantung kepada ke arah mana seorang Perdana Menteri itu nak membawa negara itu. Misalnya during Datuk Seri Najib's time, you see that the development plan is very what they call expansion. Dia berkembang dan fokus kepada projek infrastruktur yang besar supaya duit itu dapat dialirkan ke masyarakat keseluruhannya dan juga turut diberi kepentingan kepada pembangunan sesuatu kaum khususnya yang memerlukan. Dan Perdana Menteri sekarang Datuk Seri Anwar ni dia mempunyai cita rasa yang lain. Dia mempunyai objektif yang lain bagi saya. Beliau telah berkata dalam parlimen bajet ini bukan bajet berdasarkan kaum dan sebagainya, dan bajet untuk semua yang memerlukan tu harus diberi perhatian dan sebagainya. So itulah perbezaan antara dua pemimpin ini bagi saya. Faham, Datuk. Daripada jawapan Datuk, saya ingin petikkan yang setiap kaum tersebut ada golongan miskin dan golongan kaya. Namun demikian, kita gagal memerhatikan golongan majoriti di Malaysia yang berada dalam tahap kesedaran dan juga miskin. So, bagaimana kita nak menaik tarafkan ekonomi golongan ini, terutamanya kaum Melayu ni? Sebab kalau ikutkan populasi dia ataupun populasi masyarakat Melayu, mereka berada dalam kandungan 17% yang jauh lagi miskin daripada masyarakat lain di Malaysia ni. Ketonggakan kejayaan negara Malaysia ni adalah, kejayaan Malaysia ni bergantung kepada masyarakat Melayu. So kita kena menaik tarafkan masyarakat Melayu dulu untuk menjayakan negara ini. Yang itu adalah tonggak utama Datuk Seri Najib. Tapi kita tarik Datuk Seri Najib bawah dan sesuatu yang berbeza sedang berlaku hari ini. So pandangan Datuk terhadap pemimpinan sekarang? Saya setuju dengan kenyataan bahawa golongan yang miskin, keadaannya yang memang tidak dapat kita terima. Saya ialah golongan Melayu. Sebab saya dulu bekerja di Padang Serai sebagai penyelaras parlimen dan bertanding di parlimen Padang Serai yang punya lebih kurang 80,000 pengundi Melayu. Dan saya berpeluang untuk bekerja dengan ketua kampung dan ketua kaum dan sebagainya, dan juga UMNO dan sebagainya. Jadi apabila saya pergi ke kawasan kampung, saya melihat keadaan mereka memang teruk. Kita tidak dapat bandingkan. You cannot imagine keadaan mereka. Rumah usang dan dikatakan tak ada duit untuk makan, sakit, tak dapat pergi kerja. So banyak kemudahan asas yang paling asas pun mereka tak ada lah, boleh dikatakan. So mereka bergantung sepenuhnya kepada bantuan, pertolongan daripada ketua masyarakat, insentif daripada kerajaan, kebajikan dan sebagainya. Jadi saya percaya lebih banyak perhatian harus dijuruskan ke arah itu supaya memperkasakan golongan ini. Pada masa yang sama, kemiskinan itu bukan milik suatu kaum atau bangsa. Dia ni kepada semua, ada dalam semua kaum.
semua Semua all of them masyarakat. infected and so on. Jadi satu policy yang standard yang dapat membantu semua golongan miskin ni haruslah diteraju oleh kerajaan. Only government can do that. Kalau kerajaan ada kemampuan dan juga willpower, saya percaya mereka dapat mengurangkan kemiskinan ini. Dan lagi satu, kita tidak boleh sentiasa memberi bantuan secara berterusan tanpa memperkasakan mereka. Saya selalunya percaya daripada memberi ikan kepada mereka, lebih baik kita ajar mereka untuk menangkap ikan supaya mereka boleh sustain, boleh meneruskan kehidupan mereka. Jadi kerajaan harus menggunakan elemen seperti pendidikan kemahiran, usahawan kecil dan sebagainya, usahawan kampung dan sebagainya untuk cuba memperkasakan mereka. Mungkin keputusannya bukan 100%, tapi at least ada pencapaian yang boleh mengurangkan kemiskinan dan juga memberi dikatakan pendapatan lebihan kepada golongan itu supaya mereka boleh merasai social mobility daripada miskin kepada mungkin B40, dari B40 mungkin M40, bergantung pada. Dan kita lihat banyak bukti examples, banyak individu yang kita tengok dalam social media dan sebagainya kata saya dulu susah tapi disebabkan skema ni saya ni dapat mencari makan, dapat membeli rumah dan sebagainya. Jadi itulah kejayaan yang inisiatif yang boleh dibuat oleh kerajaan. Itu satu. Lagi satu, inisiatif sendiri pun penting. Jangan kita terlalu berharap pada bantuan, tapi kita kena cari peluang untuk, kalau di Malaysia kita tidak boleh cari makan, saya rasa kat luar negara lagi susah lah. So, jadi peluang tu banyak. Katakan orang pekerja asing dari luar negara datang sini, dapat berniaga, dapat bekerja, dapat beli kereta, dapat beli motor dan sebagainya. Kenapa kita orang Malaysia tak boleh buat? Khususnya satu contoh kat Cameron Island. Cameron Island ni tak banyak orang miskin lah. Tapi ada juga orang miskin. Pekerja asing datang sana, mereka datang bekerja di kebun. Akhirnya mereka menjadi pemilik kebun. Jadi kalau mereka boleh buat, kenapa penduduk kita tempatan tidak boleh buat? Mereka tak ada license pun boleh bawa kereta. Satu hari mereka boleh dapat kurangnya RM100. So, orang kita pula membebel, komplain katakan, mengadu kata kita tak ada punca pendapatan, tak ada kerja, tak dapat cari makan. Jadi saya rasa itu persepsi itu kena ubah lah. Itu kita kena kerja. Katakan sekarang ni restoran menghadapi masalah kekurangan pekerja. Mungkin penduduk tempatan boleh bekerja. Mungkin majikan boleh membayar lebih daripada pekerja asing kepada orang kita kalau mereka rajin. Tapi malangnya tak ada orang yang nak pergi bekerja di restoran. Tapi restoran tu merata tempat ada. Jadi satu bulan saya fikir RM2,000-3,000 you boleh easily earn every month daripada restoran, tapi malangnya tak ada orang nak pergi. Mungkin sebab kerja tu kebersihan kawasan dan sebagainya. I tak tahu apa faktor dia, tapi mereka ni tak nak pergi bekerja dengan sektor restoran, kedai gunting rambut dan banyak lagi industri yang masih kita bergantung kepada pelabur asing, pekerja asing. Ya. Faham. Okey Datuk, daripada jawapan Datuk, saya nak ambil lagi satu soalan, iaitu khususnya kepada masyarakat India. Saya pernah menjadi salah seorang hanya penyelaras bila Datuk membuat pengambilan intake politik teknik pada tahun 2017 dan 2018. Untuk politeknik? Ya, untuk kaum budak-budak, khususnya untuk kaum India. Dan Datuk telah mendapatkan tempat sebanyak 300 tempat daripada Datuk Seri Najib pada masa itu. Dan Datuk telah susah pergi ke seluruh Malaysia untuk rekrut pelajar tersebut. Betul. Namun demikian Datuk, hasil sebab saya salah seorang daripada penyelaras tersebut, hanya lebih kurang 120 pelajar India saja yang menerima, walaupun Datuk ada offer petroleum engineering, civil engineering di politeknik. Yeah. So masyarakat India ini, adakah mereka memilih khusus yang mereka inginkan untuk sambungkan pelajaran, ataupun dari kecil mereka sudah ada mindset yang mereka tak inginkan ini saja, ataupun dia akan pergi automatically ikut dia punya filmografi punya lifestyle? No, itu 10 tahun dahulu saya rasa program tu ada satu projek skim kemasukan politeknik khas. Kita diberi lebih kurang 300 orang for first trial. 300 orang ni kemasukan khas ni sebab bagi golongan yang tidak memenuhi kriteria untuk masuki universiti secara channel yang normal lah, biasa. Jadi kita diberi lebih kurang, saya tak begitu ingat, lebih kurang 300 orang.
Dan pada masa tu kita cuba buat kempen di seluruh Malaysia melalui sekolah dan kaunselor dan semua struktur parti politik kami dan sebagainya. Kita dapat lebih kurang 150 ke 60 orang tak silap saya masa tu first intake, which is good. Almost you achieve 50% target. Daripada kalau is less than 20% is failure, but at least you achieve 50%. Bagi saya itu satu kejayaan, first time. And program itu diteruskan, dan if you kalau lihat statistik tahun yang selepas tu, dia ada peningkatan yang baik. Dan banyak kemasukan politeknik melalui channel khas ni banyak yang telah memanfaatkan. Tapi sekarang dia tak ada lagi channel yang channel khas. Betul. Baru-baru ni sebelum Datuk Seri Khalid Ibrahim ni ditukar kepada Kementerian Pertahanan, saya pernah berjumpa dia. Saya mencadangkan kepada beliau supaya kita buat sama intake khas untuk politeknik. Sebab disebabkan kos untuk belajar TVET semakin meningkat dan tidak ada dana atau tabung yang mencukupi untuk daripada kerajaan untuk membantu pekerja yang pelajar TVET swasta ya. And kebanyakannya mereka pergi swasta. Mereka tak pilih pergi ILP Institut Latihan Kemahiran Kerajaan atas banyak faktor. Satu, mereka tidak pasti cara membuat aplikasi permohonan. That's betul. Kita mungkin ingat apa ni alasan ini, memang ini alasan betul. Yang kedua, mungkin environment mereka. Kita ni masih dalam this stigma. Kita kena berkawan dengan orang kita saja, dan sebab tu apabila mereka pergi ke ILP atau pusat kemahiran mereka tidak dapat pendekatan, mereka tidak dapat bergaul dengan rakan-rakan lain dari agama lain dan bangsa lain, mereka cuba asingkan diri dan tidak memilih untuk tidak bersambung khusus tu. Itu satu masalah besar saya lihat lah. Jadi lagi satu dari aspek makanan dan sebagainya. Banyaklah saya ada tu interview seorang budak yang masuk dan keluar daripada IKBN. Saya tanya kenapa untuk dapatkan susah, kenapa you keluar? Dia cakap ini masalah dia, ini masalah dia. Semua masalah tu memang bagi dia masalah, tapi boleh diatasi lah. Cuma dia bergantung pada individu. Tapi banyak juga yang telah mengambil dia sebagai cabaran, telah menghabiskan pengajian dan sekarang bekerja dengan gaji yang baik. So ada yang berjaya. So kita kena sentiasa ada dua, satu pusat kerajaan dan satu pusat latihan swasta. Dan saya percaya kalau kerajaan buka lebih peluang kepada pelajar melalui channel yang special intake dan sebagainya, saya percaya banyak orang khususnya masyarakat India ni dia nak pergi sebab mereka tak larat nak belanja banyak untuk belajar TVET, untuk sijil TVET. Walaupun dia dikatakan murah berbanding dengan college dan universiti swasta, tapi ia masih memerlukan kos. Ia perlu dibayar balik dan sebagainya. Jadi kalau institut kerajaan, dia percuma. Mereka boleh melanjutkan pengajiannya sampai mendapat kerja dan sebagainya. Dan juga ada bantuan dari ada bantuan PTPTN dan sebagainya. So saya rasa bergantung pada individu. Tapi nasihat saya kepada orang muda, janganlah terlalu manja. Kita bukan di zaman yang kita boleh selalu manja atau mengharapkan bantuan daripada sesiapa dan mengharapkan seorang. We have to be self-sustained, self-survive. Kita kena in the survival mode all the time, because kalau kita tidak mempunyai aspirasi untuk berjaya dalam hidup, apa-apa you buat pun you ada alasan lah untuk tidak menamatkannya. So itu pandangan saya. Faktor kedua, bila kami for example V-Dialogue National or even other forums, we will try to educate our Indian boys or Indian community. Benda pertama yang mereka tanya, apa saya dapat? Apakah pendekatan yang saya akan terima bila saya menyertai ataupun memahami politik negara ini? So jawapan Datuk kepada... Satu, bagi saya tak salah. Soalan tu boleh dilihat dari aspek positif. Apa saya akan dapat? It's very important question, because saya bagi individu itu, bagi saya pun, saya tak nak buang masa dalam benda yang saya tak dapat manfaat. Kedua, yang saya tak dapat tolong, yang saya tak faham dan saya rasa tak produktiviti langsung. Jadi ia membuang masa kamu dan masa kami. Jadi saya percaya sebelum membuat sesuatu, soalan tu memang patut ditanya. Apakah mungkin soalan tu disalah tafsir atau maybe salah wrongly what they call not interpreted, maybe interpreted, lagipun disusun lah soalan tu salah disusun.
dia mungkin tanya, terlepas after joining this program or initiative, what will be the end results? Apakah results yang saya akan dapat? Apakah bentuk penampilan yang saya akan dapat? Apakah perubahan karakter yang saya boleh lihat? Apakah kemajuan dan kejayaan dalam hidup yang akan saya dapat selepas apa dikatakan mengikuti program ni atau joining a political party. But cuma dia kena positif dan what you call that, permintaan dia mestilah yang lebih. Kalau dipilih politik, dia tidak bolehlah memberi mementingkan keuntungan dan sebagainya. So he has to work. Like I'm in politics, I still have to do my business. I still have to work. That's different, and this is different. And giving chance to me to do podcast with you as well. Yeah, and the thing, persepsi yang salah. Dia kata semua orang politiknya banyak duit lah, dia curi. Itu salah, bukan semua orang. Mungkin ada daripada berita kita tengok, bukan semua orang begitu. Ada setengah yang dengan prinsip je, dan ada setengah ni. Macam saya ni, sejak saya ni graduan daripada Universiti Malaya, I did my masters, now doing PhD. Saya pendidikan berkelayakan, saya mempunyai perniagaan sendiri. So saya tak payah ambil duit mana untuk survive. Saya ada punca pendapatan saya sendiri. So jadi persepsi itu salah. Itulah yang pemuda sekarang ni kena tahu. Perjuangan politik ini bukan untuk memperkasakan diri. Perjuangan politik adalah untuk membantu masyarakat dan membangunkan negara. Itu penting. That mindset is very important. Boleh saya mencelah Datuk? Yeah. Datuk. Ni macam parlimen ni mencelah. Minta maaf. Datuk, okay. Datuk kata golongan politik ni ada setengah yang mendekat, mungkin yang lama lah, retorik ataupun mementingkan diri sendiri. Tapi from my understanding, not only you Datuk, I also seen other young leaders, I can say even Indian leaders or Malay leaders, are right now not seeing this class politics or race politics, but they are focusing on uplifting peoples. Yeah. Okay. So I can see Datuk hanya seorang senator di dalam Dewan Negara bersuara untuk masyarakat India. Bila Datuk bersuara untuk masyarakat India di dalam Dewan Negara, Datuk mendapat satu penelitian ataupun tayangan yang menyatakan Datuk adalah resis. Yeah. Dan jawapan yang dibalas balik adalah sungguh drastik dan tidak betul. Kami walaupun bukan penyokong MIC, di sebalik televisyen ini, bila kami tengok benda-benda begini, kami rasa ketua kami yang kami rasa dia adalah berkaliber dan diberi tempat untuk bertanya soalan sebagai wakil kami, tidak mendapat jawapan yang betul daripada kerajaan sekarang. So, walaupun the current leaders are doing their best, the government is not giving the feedback to them correctly. Why this is happening, Datuk? So how can our young leaders like you, and also I would like to say some other leaders as well. I got see like even activists like Sudan and all these people are going after. But how can these all things gather, Datuk? If all these people are just going after badly towards you all. No, bergantung. Soalan tu agak panjang. Saya kena pecahkan 2-3 tahap. Satu, di parlimen. Parlimen merupakan platform untuk kita untuk bertanya dan mengkritik dan juga berbahas tentang isu-isu, satu tentang perundangan dan kedua tentang isu-isu masyarakat. Di situlah platform yang diberikan kepada kita untuk bersuara. Jadi saya sebagai ahli Dewan Negara, saya menggunakan secara sepenuhnya platform tu. Saya tidak bukan saya kata saya against the current government, against the Prime Minister, against any individual. Tapi apabila saya melihat, saya ni cukup berpengalaman dari aspek pentadbiran, di polisi kerajaan, belanjawan, sebab saya dah lama dalam politik, lebih kurang 20 tahun lebih. Jadi apabila saya melihat ada kekurangan, kelemahan dan boleh dan dapat dibetulkan, saya akan bersuara. Saya tidak kira saya ni dilabelkan sebagai racist ke atau sebagai pengkritik kerajaan ke dan sebagainya, saya tak peduli. As long as apa yang saya buat adalah mengikut prinsip saya. As long as follow my principle, I'm okay with it. So far tak ada orang yang labelkan saya sebagai racist, sebab saya tidak pernah ada label itu. Image tu saya tak pernah ada, sebab kebanyakan kawan saya dari UMNO ke dari mana-mana pun, they know me. I work for everyone. Like in kawasan, when I won Cameron Island, I won majority because of Malays and orang asli. So I work for everyone.
And I love to serve everyone. Ya, semua orang. Sebab kita di Malaysia, kita tak boleh jaga satu kaum saja. You can be a leader from this race party, but you have to take care of everyone. That's your responsibility. So you have to love everyone, you have to be with everyone, you have to serve all of them. So kita kena faham semua budaya dia, keperluan dia. Itu that's first thing. Second, about why the current leaders are not performing, saya percaya satu, pengalaman mereka amat kurang dengan pengalaman. Mereka tidak punya pengalaman. Kedua, mereka ni sibuk dengan agenda peribadi mereka. Ketiga, saya percaya mereka ni tidak ingin mendengar nasihat atau juga pandangan dari luar. Mereka setiap kali siapa bagi pandangan, mereka dianggap sebagai pembangkang. Ini tiga faktor ni saya rasa salah. Inilah faktor yang akan melemahkan mereka, yang akan menjatuhkan mereka. Ini bahaya. Jadi apabila ada kritikan, mereka kena faham, analisa kenapa kritikan itu diberi, bagaimana kita boleh membetulkan kelemahan itu dan sebagainya. Jadi konteks masyarakat India, pemimpin India hari ini, satu, kita tidak mempunyai satu perwakilan masyarakat Tamil yang majoritinya di Malaysia ni masyarakat Tamil di kabinet. Itu tak jadi, bagi saya tak ada isu. Gobind faham tentang masyarakat India dan sebagainya, YB Gobind. Tapi suara tu tak dilihat di peringkat kabinet untuk mewakili kita. Saya bagi contoh, beberapa hari lepas Perdana Menteri telah memberi kenyataan bahawa kementerian akan melarang alkohol di sekolah. Selepas tu YB Lim Guan Eng telah memberi satu kenyataan, ini tebuk sarang tebuan, right? Dan benda ni telah dibawa ke kabinet oleh Anthony Loke dan keputusan tu telah U-turn balik. Sekarang dia boleh minum alkohol di sekolah, bukan masa sekolah, tapi selepas tu jamuan, fundraising dan sebagainya. Jadi isi berapa kuat mereka tu. So suara sebegitu tak ada untuk masyarakat kita. And saya lihat pemimpin kita asyik nak melindungi kerajaan dan pemimpin, tapi bukan secara jujur ingin membantu masyarakat India. Itu pandangan saya lah, saya lihat. Tapi kalau you betul bantu, masyarakat tak marah dengan you. Saya lihat dalam comment section, saya lihat dalam TikTok, semua orang maki kamu, bermakna kamu tidak menjalankan tanggungjawab seperti yang telah diamanahkan. Retorik tak cukup. Dia kena ada results. And kalau cabar results Barisan Nasional dan sekarang, saya rela berdebat dengan siapa. Sebab apa yang kita bina masa itu amat besar. Hari ini saya ingat dah kucup dah sikit sekarang. So nak salahkan siapa? Kita tak boleh salahkan siapa. Tapi cuma saya harap mereka ni faham kritikan pandangan daripada saya dan juga rakan-rakan lain tu diambil secara positif dan terus membina masyarakat dengan pandangan dan juga inisiatif kami. Can I ask you one more sensitive question? Don't be so oversensitive lah. Okay. If to stand alone with Barisan and not with Pakatan Harapan's coalition in coming election, will Datuk consider it? Saya bersama dengan Barisan Nasional dan bukan juga Pakatan Harapan. Ya, saya rasa itu satu strategi yang baik. Tapi memandangkan realiti politik hari ini, saya rasa kita mana parti pun tidak akan dapat menang majoriti untuk membentuk kerajaan. Jadi kita kena sama ada sana atau sini, kita kena membentuk perikatan dan sebagainya. Jadi bagi saya selalu mengikuti punyai prinsip untuk mengikut pandangan parti dan juga keputusan parti. Jadi saya berserah keputusan itu kepada kepimpinan MIC. Kalau MIC bercadang nak bersama Barisan Nasional lah. Kalau dia bercadang untuk Perikatan Nasional, kita akan bertanding dengan Perikatan Nasional. Tapi yang penting, kita kena, masyarakat India ni memerlukan perwakilan di Dewan Rakyat dan juga di Dewan Undangan Negeri. Jadi kita lihat siapa yang boleh memberi kita platform tersebut. Dan jawab sama ada Barisan Nasional atau dengan PH, itu bergantung kepada Presiden Barisan Nasional lah. Dia kena buat keputusan mana mengikut sentimen masyarakat hari ini. Beliau kena buat keputusan yang baik lah. Tapi seperti yang saya cakap, saya percaya politik akan datang, kita tidak boleh satu parti membentuk kerajaan secara dominan. Boleh saya dapat perbezaan pandangan, sebab Datuk pernah bekerja dengan 2 pemimpin ataupun 3 ketua pemimpin Barisan Nasional daripada Tun Badawi, Datuk Sri Najib dan juga sekarang. So pandangan Datuk terhadap
ketiga-tiga Perdana Menteri ini dan mereka terhadap retorik politik Malaysia? No, tiga seperti yang saya cakap, setiap pemimpin tu dia ada cara dia lain, cara kepimpinan yang lain. Tun Badawi cara dia lain, approach dia lain, cara dia bercakap lain dan sebagainya. Dan masa zaman Datuk Seri Najib, dia lebih agresif untuk pembangunan dan aspek belanjawan dan sebagainya. Dia punyai pendapat yang berbeza. Datuk Seri Anwar mempunyai pendekatan yang berbeza. Jadi kita tidak boleh katakan dia ni baik, dia ni buruk, dia ni lebih baik. Saya rasa itu bukan tidak ada satu mekanisme yang boleh katakan perfect untuk mengukur kepimpinan dia baik ke tidak baik ke sebagainya. Tapi saya rasa kita boleh lihat daripada pencapaian mereka selepas 5 tahun, selepas 10 tahun atau selepas tamat tempoh pentadbiran mereka. Jadi kita lihat daripada kedua-dua pimpinan, memang saya tak nafikan, saya ni orang Barisan Nasional. Pembangunan yang berlaku di bawah, yang telah berlaku di bawah, yang dibawa oleh Barisan Nasional itu amat signifikan until now. Kesemua polisi, segala kemudahan, segala inisiatif yang dibuat oleh kerajaan sekarang pun mengikut template yang dibuat oleh Barisan Nasional. Ada yang tak ada baru, there's no hanya new. Penukaran brand saja. Penukaran nama saja. Which is okay, sebab saya gembira kerana mereka terima masa pembangkang, mereka mengutuk, mengkritik kita, tapi hari ini mereka menerima bahawa ini merupakan polisi yang baik. Ini harus diteruskan. Saya gembira, actually saya tengok, dan rakyat pun jelas, dia dah jelas bahawa polisi Barisan Nasional memang baik, bukan seperti yang dikatakan atau diwawarkan oleh pembangkang dulu. Sekarang pembangkang menjadi kerajaan pun mereka menggunakan polisi yang sama, cuma nama ditukarkan. Jadi from there you improve lah. You dulu kata Barisan Nasional bagi 2,000, sekarang you try to increase that sara hidup or something kepada 3,000. Itu yang harus kamu buat. Improve your policy. Daripada itu, janganlah kita nak scrapkan satu projek terus kerana itu dibuat oleh Barisan Nasional. Semua projek yang ditamatkan, diberhentikan di 2018 selepas Pakatan Harapan mula, diakhiri dengan kerugian besar. Betul. Dari aspek infrastruktur, dari aspek duit, pampasan dan sebagainya. Dan kemudian mereka menyambung balik projek tersebut dengan kos yang berganda. Betul. Jadi saya rasa politik dendam ni kita kena tepikan, pastikan kalau polisi itu baik, projek itu baik, teruskan sajalah supaya kita rakyat boleh dapat manfaat daripada itu. So boleh saya terima jawapan Datuk that we need to give PMX timeline to fulfill this tenure, is it? Nak bagi PMX time tak time, dia memang ada sampai hujung penggal ni. So beliau mempunyai masa sampai 2027 dan bergantung pada pengundi rakyat bagaimana mereka melihat apa PMX, cara kerja Pakatan Harapan, sama ada mereka rasa kerajaan ini boleh tak membawa aspirasi mereka, suara mereka dan dapat menyelesaikan masalah. Bergantung, this is a democratic country, so anybody can win, anybody can lose. So up to them. But saya percaya pembangkang juga harus memainkan peranan yang penting lah. Buat masa ni saya tak melihat pembangkang ni cukup aktif dalam isu-isu ekonomi, soal pembangunan, daripada saja memetik soal agama dan perkauman. Mereka harus melihat. Tapi saya lihat banyak pemimpin muda di pihak pembangkang ni, mereka ni lebih liberal, mereka lebih fokus kepada isu-isu rakyat. Tapi adalah satu dua ahli parlimen yang masih teruskan retorik perkauman dan sebagainya. Jadi itu saya rasa harus dielakkan. Pembangkang harus memberi fokus kepada pembangunan ekonomi. Because kita di era baru, kita ada cabaran, pelbagai cabaran, tarif, kenaikan inflasi, pekerjaan kita semakin berkurangan, perkembangan AI yang akan memberi impak kepada sektor pekerjaan. Jadi ini semua banyak kerja kita ada. Daripada itu jadi fokus kat sini bagi penyelesaian, daripada terus mengkritik, terus bagi penyelesaian. Saya percaya masyarakat akan tengok siapa yang boleh membawa aspirasi rakyat dan dapat membawa perubahan, change in their life. They will vote them. Datuk, my personal question towards you, Datuk. You see, right now kita ada banyak parti masyarakat India. Bila kami buat research, it's almost 13 registered party. Indian parties. More to come. More to come, Datuk. Okay. Datuk, if you be given the opportunity to lead these parties and bring them under one roof, can this be done, Datuk, first of all? Secondly, if it can be done, Datuk,
what will be the biggest challenge Dato will be facing to unite them, Dato? No, 13 political party, you must see the reason why they formed the party. For me, the only party yang betul ditubuhkan untuk membantu masyarakat, untuk membawa aspirasi rakyat dan juga with a clear intention, genuine intention is MIC. And also mindset. Because it was started to help people. That's the main agenda. It was not started because I don't like you, I go and start another party. It's not because I was sacked from the party, I start another party. It was purely started to help people. That was the original intention of this MIC. So of course, over the years, we have done our work, we have delivered, and some we have failed and so on. But jadi dari aspek struktur, saya rasa MIC lebih gah lah, lebih stabil, lebih boleh dikatakan mempunyai struktur yang begitu kuat untuk kita berinteraksi dengan akar umbi dan sebagainya untuk bantu mereka. Jadi parti-parti lain ni dibentuk ada sebab mereka sendiri. Saya tak salahkan mereka, situasi sebagainya. Jadi untuk menyatu padukan semua ni boleh, tapi on issue basis. Dia tidak boleh secara permanent because mereka mempunyai agenda lain, ideologi sendiri, agenda lain. Semua mereka nak jadi pemimpin, presiden parti. Kalau satu parti nak jadi dominan, dia akan terancam, akan mengancam mereka dan sebagainya. Jadi mereka akan terasa terancam. Jadi saya percaya untuk menyatukan mereka secara permanent, saya rasa susah. Tapi secara mengikut isu base, katakan satu isu, kita kena satukan mereka, saya rasa itu possible. Semua akan sedia mendengar kerana saya percaya semua pemimpin parti itu mempunyai objektif iaitu untuk berkhidmat untuk rakyat. Kalau ada aspirasi sebegitu, saya rasa tak jadi masalah untuk kita satukan, tapi ikut isu base. Dato, another thing, from my understanding, daripada tahun 2018, although MIC have go through a lot of hurdles and hardship, MIC is trying to rebuild the party by resustaining the lot of things and also bringing in lot of youths, membawa lebih banyak dan pemudi dalam parti tersebut. So, ramai yang inginkan pemimpin yang lebih muda menerajui parti tersebut. Apakah pandangan Dato' terhadap? Definisi muda ni susah sikit. Sekarang kalau dilihat 20 tahun dulu, kalau umur 50 atau 60, itu dah consider tua. Tapi sekarang 50, 60 tu muda lah. Masih aktif as long as you can work, as long as you can run around and so on. It is considered muda and bergantung pada individu. Jadi di setiap parti politik di dunia ni, dia ada masanya dia akan jatuh. The fall is definite. Because he cannot be like this all the time. Graf dia akan jatuh. Orang akan maki dia, benci dia, akan tumpaskan dia dan sebagainya. It's normal in any political party in the world. Selepas jatuh tu, kejayaan suatu parti politik tu bergantung kepada trajectory dan juga mekanisme yang diambil oleh parti itu. Tindakan-tindakan, strategi dan pendekatan yang diambil oleh parti itu untuk menjadi parti yang kembali popular di kalangan masyarakat. Jadi saya percaya MIC berada di tahap begitu. So Dato' ready? No, saya bukan, PhD saya buat sekarang ni dalam tentang gabungan pandangan masyarakat India tentang parti politik. This is one of the aspects saya buat research ya. Jadi saya percaya MIC ada peluang untuk naik. Cuma kita kena menukar pendekatan dan kita ni bergantung kepada parti yang majoritinya masyarakat Melayu seperti UMNO dan Perikatan PAS dan sebagainya. Sebab kita ni tidak mempunyai satu kawasan yang majoritinya India. And so kalau suatu parti politik beroperasi tanpa perwakilan di Dewan Rakyat dan Dewan Negara, atau Dewan Undangan Negeri, saya rasa parti politik itu lama-kelamaan akan hilang. So you kena ada representation in Parliament, your Dewan Rakyat, Dewan Negara and also Dewan Undangan Negeri. Untuk menang election, you kena diberi kerusi. Jadi kalau kerusi diberi dengan sokongan ketiga-tiga semua kaum, saya rasa MIC boleh mempunyai perwakilan yang lebih tinggi. Saya rasa eventually MIC akan jadi perkasa. Sekarang dah bukti bahawa masyarakat India, kalau lihat, mereka dah lihat pihak ni kata dulu boleh buat tapi sekarang tidak boleh buat. Lagi teruk mereka, pencapaian mereka, langsung tak ada apa-apa, bantuan tak terima dan sebagainya. Kronisme semakin teruk. Merebak. So jadi saya rasa masyarakat ni, khususnya masyarakat India lah kan, dia ni mereka faham, mereka tahu apa yang berlaku. Jadi mereka bukan bodoh. Jadi
saya percaya kalau MIC diberi kerusi yang baik, saya percaya kalau ada lebih banyak wakil rakyat dilantik, dipilih dari kalangan masyarakat, MIC, saya percaya MIC boleh jadi parti yang kuat. Sebab nak tak nak, politik perkauman ni sentiasa di Malaysia. Mungkin ambil 50 tahun lagi lah untuk kita beredar daripada politik perkauman. Tapi kita cuba mengkurangkanlah politik perkauman. Kita ni bekerja untuk semua rakyat Malaysia. Tapi politik perkauman tu sentiasa signifikan until sekarang. Jadi saya percaya MIC boleh menjadi suatu parti politik yang kuat kalau kita diberi peluang untuk mewakili masyarakat India di Parlimen dan juga Dewan Undangan Negeri. If you want to add things to Dialogue National People, right now what is the reformation MIC is doing inside the party and also towards people? I see a lot of uplifting is done in MIED and also restructuring in AIMS and also uplifting and also infrastructure changes in Megatech and also TAFE College. So all these things is happening. But in social media or in newspapers or even in news channels, all these things is not coming out though. Why is this? You see, Malaysian Indian Congress, MIC is the only party who had the vision for the people 20-30 years ago. When Datuk Samiulu started a university, a technical college, TAFE. Now only sekarang baru kita cakap pasal TAFE, TVET dan sebagainya. Tetapi MIC melalui Tun Samiulu dah 20 tahun lepas. Pada tahun 1980-an. 80-an kita dah mula ada college technical sendiri ya. And we are the first aviation engineering college yang menawarkan khusus aviation engineering. Jadi dan kemudiannya kita telah membuka, kita mempunyai AIMS University untuk not only medical, dentistry, pharmacy, dia ada juga program lain. Boleh lihat dalam website. Dan kita merupakan satu political party yang secara konsistennya sampai sekarang memberi beasiswa dan juga pinjaman kepada murid India. Bukan saja belajar di AIMS, budak yang belajar di luar sekali. Jadi bagi saya ini cukup untuk membuktikan komitmen MIC kepada masyarakat bahawa kita memberi kepentingan untuk pendidikan masyarakat India. We want to empower the Indians by giving them a good education. And we've proven, we started TAFE, now we are renovating it, we bawa teknologi baru untuk EV dan sebagainya. We are spending about 20 million to rebuild TAFE in Seremban. And AIMS is continuously improved and all with new technology, new... People need to understand this. They are doing this while they are not in the government and they are utilizing the party's fund and not getting any fund from the government. And to all the people who have complained that these people are corrupted, listen, research and understand this. Yeah. So that's why I said, I mean, like, it's not like government is not supporting. Government is giving us annually 25 million for us to help Indian students in terms of scholarship, loans and sebagainya. That's for AIMS. So that's what we are doing. And big chunk of the fund is from our own fund. So it's a revolving fund. Every year kita bagi 700, 800 students scholarship, loans and sebagainya. Some or other we are trying to help. So kita bukan sebesar PT-PTN, tapi secara kapasiti kita sebagai satu politik parti yang kecil, kita masih membantu masyarakat kita. That's a consistent note. Bukan kata 2008 kita kalah, kita berhenti semua, kita buat tak tahu. Tak ada. Jadi pembangkang kita sentiasa buat. Jadi itulah komitmen kami untuk kepada masyarakat. That's why I said MIC ada peluang yang baik untuk menjadi parti yang kuat, parti yang dipercayai, diyakini oleh masyarakat India. Satu pendidikan dan program-program di peringkat akar umbi, program-program di peringkat sayap. Kita lihat semua program untuk memperkasakan rakyat. TVET, awareness program, football school, we have a sports program. Sentiasa ada program. Walaupun kita jadi pembangkang 2018, kita tak pernah stop. We just consistent with our programs. Jadi saya percaya patutlah bagi saya menggunakan platform ini minta kepada masyarakat India, bagilah peluang kepada MIC. Mungkin kekurangan yang ada pada kami itu telah kami betulkan. Ini bukan peluang yang kami harapkan daripada masyarakat, supaya berilah kami peluang. Mungkin kita akan buat lebih baik daripada sebelum ni. Bukan saja itu, masyarakat India kena faham daripada 2018 walaupun minister post for long time, Dato' Saravanan just utilized around 2 years when under
Perikatan Nasional. But after that, he lost his minister post. Right now, they don't have any cabinet ministers, even deputy minister. Yet they are surviving and also helping the people. And the current DAP, Indian representative MPs, and also PKR MPs are not doing nothing much than these people are doing. So at least do your research, at least do your search and study, go through, ask the elder peoples and understand what really happening in Indian political dilemma. Dato, another thing, Dato, I want to ask you, Dato, why until now we fail to make Malaysians understand that this country is a multiracial country, yet we need to understand the majority race only will support you when you understand the needs of the majority in race and also understand who is the culprit between us. Yeah. No, Malaysia is a very stable country in terms of racial relationship. No doubt about it. We've been living together for 100 over years. So we know what is, we can tolerate, we accept the differences. So it's nothing to do with the ordinary man on the road. This is nothing to do with him. It's just a political reason. Some people are trying to split for the political reason. Untuk tujuan politik lah. Ya, kalau saya api-apikan semangat perkauman saya dan diharap orang tu akan melihat dia sebagai hero kaum, orang tu akan mengundi kita. Itu persepsi yang dibuat oleh orang-orang politik lah, khususnya politician. You know? But that's a very dangerous part to go because you know why? After certain level, you cannot control that fire and the narrative. So kita tak nak benda-benda kejadian sebelum ni seperti 13 Mei dan banyak insiden seperti Kampung Medan dan sebagainya untuk berulang. Kita tengah fokus untuk macam mana kita nak memperbaiki cara hidup kita, menaikkan pendapatan kita, macam mana kita nak bangunkan keluarga kita, ekonomi negara kita dan sebagainya. Jadi kita tak ada masa untuk rusuhan dan pergaduhan kaum. End of the day, nobody will benefit except one or two politicians, that's all. So saya harap semua rakan-rakan isu-isu sensitif ni kita jangan kita bincang dalam forum atau secara terbuka. Kita selesaikan secara dalaman di belakang tabir. Di belakang tabir dan juga sebab itulah saya rasa dulu Barisan Nasional kita punya satu formula yang baik ya. Kita ada UMNO, MIC, MCA. So apa-apa masalah di luar pun kita bincang ke sana, kita ketiga-tiga pemimpin akan turun padang dan menyelesaikan masalah tu. Bukan ketiga-tiga pemimpin turun memanaskan lagi, mengapi-apikan situasi. Tak pernah berlaku. Jadi ada perbezaan dia. Jadi itulah perkauman ni agak sensitif. Jangan kita bincang api-apikan aspek perkauman. Kita terima perbezaan antara kita dan juga cari titik persamaan antara kita supaya kita boleh terus hidup lagi 100-200 tahun sebab bukan kita saja, anak-anak kita, cucu kita semua. Kita hanya punya Malaysia sebagai tanah air. I cannot go back to India. India will never accept me. Ini ibu bertiwi. This is tanah air untuk kita dan saya tersinggung apa orang kata, balik India lah. Saya kenapa saya nak balik India? Saya memang dilahirkan sini. Saya dah 3 generasi kat sini. Kenapa nak balik India? Apa? So saya rasa that's a wrong narrative yang dibawa kepada mereka. Balik India lah. So itu tak baik lah. It's not good because end of the day, kita rakyat Malaysia. You have to accept we are rakyat Malaysia and we are staying together, we are living together. And kita kena cari bagaimana satu formula yang baik untuk kita terus tinggal dalam harmoni dan juga membangunkan negara ini secara bersama. Ada pendapat saya, mungkin saya salah, Datuk. Pendapat saya, ketuanan orang Melayu dan darjat keislaman patut dimartabatkan supaya Malaysia dapat hidup dalam harmoni. Ya, so selalu saya cakap kuasa politik harus diberikan kepada masyarakat Melayu. Kuasa ekonomi didominasi oleh masyarakat Cina dan masyarakat India ni kita ni di pertengahan di ekonomi dan politik dan sebagainya. Kita punya peranan yang berbeza. Jadi kalau formula ini workable, kalau memang bekerja berfungsi, saya percaya tidak cuma apabila kita punya niat untuk menjadi Perdana Menteri dan itu masalah besar. Walaupun tidak ada dalam perlembagan tidak mengatakan kamu tidak boleh jadi Perdana Menteri. Secara praktikal, not now lah. It's not. We are not United States. Obama untuk menjadi Perdana Menteri mengambil masa lebih kurang 250 tahun. So saya rasa it's not now and don't talk about it. Why you want to talk about it? And it doesn't happen in any part of the world. Yeah. You go to entire Europe, it's same. Yeah. Every state owning
govern their own No, country. see UK, US, dia punya demokrasi, dia punya kerajaan dah lama, the 300 years. Kita ni baru. Jadi nak cakap pasal Perdana Menteri India pertama lah, China pertama lah, you are unnecessarily instigating the others to react. And also it doesn't make sense because including the population ratio, you can't even support. Exactly. So what are you talking about governing the So entire cakap country? ni senang, best lah. Ambil satu TikTok, you cakap nak jadi hero untuk masyarakat, senang lah. Tapi practical ni dia orang tak fikir. Tapi saya heran lah, orang-orang sekarang suka sangat orang-orang cakap macam ni ya. Dia daripada yang practical, yang workable, dia cakap kosong, orang suka dia. So saya pun tak tahu lah where we're heading, but anyhow that's my advice lah, don't get involved in this racial things all. Walaupun orang cuba provokasi ke apa, kita jangan terperangkap dalam agenda mereka. Itu pandangan saya. Terima kasih. Thank you, Dato'. Last question for me. Oh, ada lagi question? Okay. Are you contesting in coming election, Dato'? No, that one terpulang kepada kepimpinan MIC. Saya terserahkan kepada mereka lah. Itu memang bukan apa keputusan kita, itu parti. Setiap bila saya dah bertanding 3 election, Buntung, Cameron Highland dan Padang Serai. So itu semua tu keputusan kepimpinan. Mereka kata kalau mereka rasa saya layak dan harus bertanding, saya akan diberi peluang. Ini request saya kepada MIC punya peringkat atasan, tolong consider dan Jangan lobby. okay lah. I can edit this also, but what I am saying here is choose the right leader. Yeah, right. That's important. Choose the right leader. Then you will understand. Let the leaders among MIC to debate. Then you will understand the right thing. Thank you, Dato'. Thank you, brother. Thank you for the opportunity. I'm honored you are calling me brother, so I'm so humbled, Dato', you are here. So kita akan berjumpa lah di masa-masa datang. Yes, Yeah? we hope you will come again. We would like to talk about black economy and also uplifting Yeah, Vision there's a India. lot of micro topics that we can talk lah. In your rushing time, you came and honored us, Dato'. We are very Thank you, humble. brother. Dialogue National is very thankful to you, Dato'. Thank you. Thank you, Dato'. Thank You you, would like to say anything for Dialogue National viewers? Saya ucapkan tahniah kepada Dialog Nasional kerana telah mengambil inisiatif untuk buat satu podcast untuk bincangkan isu-isu rakyat dan juga tentang perjalanan negara. Saya percaya inisiatif diambil oleh orang-orang muda seperti Vignesh ni dapat membuka mata lebih banyak orang tentang political awareness, kesedaran politik dan juga tentang keperluan politik di negara ini. Sekian, terima kasih. Thank you, Dato'. Thank you, brother.